masa sesi perbincangan kita yang pertama yang diaturkan oleh pihak MPJ bersama pemaju Pak Lam. Kita masa perbincangan kita pertama, kita ada minta pihak Pak Lam untuk bantu kita buat penyelenggaraan dulu. Sebabnya air daripada projek dia turun dekat sini. Itu yang pertama lah, kita minta dia selenggara. Tapi Alhamdulillah daripada pihak MPJ dan juga Pak Lam dah masuk dah. Ni pihak Pak Lam buat dah ni, yang ni. Lepas tu yang kedua, sekarang ni masa perbincangan tu juga pihak pemaju dah cakap pasal dia memang ada alignment untuk pengambilan tanah untuk dibuatkan reserve untuk. Pasal dia pada yang sana, dekat sana Sendabi punya kelapa sawit dia tak ada reserve. Tetapi sekarang ni dia tengah dalam proses untuk buat pengambilan, untuk bayaran, untuk dia jadikan dia reserve JPS. Ada yang ni. Sebab tu saya minta untuk Majlis Tiba Urus lagi. Saya ada masuk ni, saya tak tahu, saya minta yang untuk sungai ni diselenggara. Saya masukkan pembersihan dia.